geng, assalamualaikum dan selamat pagi. Aduh, sekarang motor ada bunyi sesuatu lah. Sekarang kita nak pergi ke Kelantan. So RV pertama kita adalah BHP Gombak. Kita akan RV dengan geng-geng lain. So kita kat BHP Gombak, tol berhantu. Nah, kita komplit, kita ada side mirror, kita ada number plate standard, kita ada depan belakang. So apa kita nak takut? Hina ke? Hina ke? RZ pakai side mirror, RZ pakai plate number depan, hina ke? Tak kan? Kita tak. Hasil kita dah tolak. Hasil saman kita nak bagi tak payah. Jimat. Ada bunyi tadi tikus. Tu. Sekejap. Dia tak rem. Tu. Tengok, sekejap. Tu bunyi apa tu? Ha? Belum kami tu. Oh, tu bunyi kuat kan? Oh. Kan? A few minutes later. Bengkok. Ni nakilan ni bahaya sikit. Ha? Bahaya sikit nakilan ni. Dia selalu orang yang berada atau sana ikat ada dua lampu ni. Oh. Okey. Minyak parak. RM20 isi juga bateri. RM7. RM7 penuh. Ha. Daripada Sepang Sepang aku dah memang dah ada tank dah. Tu aku top up je tadi RM7. Tangkem. Penuh ah. Penuh. Ni. Kau boleh ambil air mineral satu bang? Air mineral satu. Boleh beli Nescafe je bang. Nescafe ya. Boleh satu. nak satu. Dua lah. Okay kan, kita isi minyak yang kali kedua. Kita isi full. Motor ni parak sikit. Memang terasa highway tu saya esok. Aku tak nak lalu malam, lalu pagi. Tengah malam gini. Bapak terasa. Dengan jauh cangkuk aku lagi. Tak apa kan. Oi, lama dah tak ride lama-lama ni. Bot petak betul tu. RM4 Aduh. Berapa ringgit sini? RM17. 17. RM17. Penuh. Penuh. Agak kat engkau ni sampai Gomusa ni. Aku ngari tak isi.
Kau sama juga macam aku ke atas. Tengok. Sama lah. Bapak minyak. Gila suku je. Kau mau tahu. Tadi aku dah follow kat Gombak. Aku biasa isi Shalam. Lepas tu isi Gua Musang. Lepas tu highway 60 ke Gua Musang dari 30. 20 ke 30. Kiranya sini sampai Gua Musang berapa pak minyak? 246 120 kilo. Dari sini? Tak, dekat Bungsang stesen minyak mana? Petronas tu. Yang kiri. Belah kanan buka, belah kiri buka. Belah kiri masuk dalam sikit. Kereta tadi ni? Towing? Oh, yang kita nak pergi kanan. Kiri ya. Belah kanan nak kena cross. Oh, Belah kiri nanti masuk highway tu simpang ke masjid. Isi ke dalam tu. tu jeli. Tak mampus pagi-pagi jeli. Lagi seram malam-malam ni. Main memang break terus. Kau rabun ke? Tak ada aku tak. Malam tak confident. Oh. Lawa aku Eh, rasa. kau berapa dah? Tu. Kalau main kereta daripada depan memang tak dapat jalan. Aku pun 3.10. silau dah ni lah. So aku malam follow lampu lah. Kalau lampu depan ada lah, aku follow tu. Silau dah naik ataupun yang satu ni dah calar. Ni habis isi kat atas Petron? Ha? Isi tak? Isi. Isi Gua Musang. Dia besar. Isi Gua Musang berapa kilo? 120. 120. Tadi berapa kilo? Tadi dah 140 kot. 140. 140 160. Ah, lepas lah motor aku macam tu 120. Mahal. Isi Gua Musang. Agak kan kau ni. Siap lah. Gila suku. Masuk highway depan ni palak sikit lah. Ah, asal? Berat sikit. Laju lah highway tu. Tak. Highway tu straight. Macam tadi lah. Macam tadi juga. Dengar-dengar kau. A few moments later. Okey geng, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita berada di Gua Musang. So hari ni kita gerak daripada Gombak pukul, saya ingat pukul 2. Pukul 2 kita gerak. Dekat pukul 2. So sekarang pukul 5. So 2, 3, 4, 5. 3 jam. Gila 3 jam. Dah lama tak ride lama macam ni. Sebab dia ikut jalan lama kan. Dia separuh highway, separuh jalan lama. Lepas tu dia gelap tu. First time lah. Dah lama tak pergi Kelantan kan. Tengok suasana dia. Kan. So hari ni kita kat Gua Musang lah. Oh barai. Dah lama tak ride. So dia sakit kepala, helmet dia ni kan. So, kita nak pergi ke Macang. Kita nak lepak rumah kawan kita tu, sahabat kita, dekat rumah dia. Rumah dia dekat Macang. So direct lah pergi Macang. Lebih kurang 100 kilo lagi. Sebab ni Gua Musang, lepas tu pergi Macang. So kita rehat dulu kat sini. Take time. Dengar otot apa yang boleh. Okay. Nanti kita shoot. Bye. Bongak. Ini spek paling bongak. Aku tak puas hati. Daripada Gombak, dia isi penuh. Aku isi kat Benta. Lepas tu aku top up lagi kat sini. Dekat Gua Musang, dia baru isi. Jahat lah. Jimat. Oh ya tadi. Haa. Tak lego dia. Tak. Ha? Tak. Tak lego. Dia kawan dengan kawan. Terima kasih bagi lampu tadi ya. Dia bagi lampu. Saya highway yang kedua ni dia berlobang-lobang. Highway yang kedua ni dia balun. Di Thailand ni jimat. Aku dah 3 kali isi, dia baru sekali isi. Ada barang dah kecil lah. Kipek aku. Wah. Oh ya. Tak, ini lah. Mu tak ikat lah. Kipek koyak dah ni lain. A few minutes later. Dandan dia lah. Dandan. Tak akan si.
Aku dah barai dah ni. Ngantuk dah. Ngantuk dah. Dah tintang dah ni. Aku slow sebab kau kata masjid tu tak nampak. Aku dah. Macam mana? Energi sudah ada. Jogging. Nak jogging. Tak open, tak habis biskut. Yang so sekarang kita berada di masjid kat kampung mana? So kita tadi semain subuh, lepak jap, rehat. So lepas tu sekarang ni nak gerak lah, dah pukul 7 lebih. So kita gerak pergi ke Macang Kita duduk masa saya ni, kita akan bergerak ke Macang. So apa-apa nanti kita update, okey? Agak barai jugalah, tapi kita dah dapat rehat tadi, okey lah. Dah alas perut sikit. Surau masjid pun dah ada bagi sediakan kopi, biskut semua ada. Okey, jom. Peace yo.
dah sampai Aceh. Kita nak sarapan dulu oh. Sarapan dulu oh. Barai dah. Sarapan dulu kan? Bye. Daripada rumah gua. Terus lah. Hari tu nak tidur mana? Kota Baru. Ada rumah. Expo. Saya ni okey je, tak makan je lagi. Lepas tu nak pergi jalan mana, pelengah. Kau tengok ni dah macam anak kan. Ni berapa nak bangun? Takkan bangun 10 jam tidur. Tak agak lah. Tengah hari je lah. Hari panas ceng-ceng lagi. Keluar pukul 2. Ha? Lepas tu? Kalau aku dulu? Kalau aku keluar pukul 3. Kalau pukul 3 sampai sana pukul 4. Pukul 5 habis. Penangan RZ FL akibat ikut belakang trailer. Tengok. Kena last base skin potato. Tapi skin potato dia tak padu lah. Skin potato dia tak padu lah. Tengok lah. Bau kena sikit. Aduh bang. Macam mana ni? Nak rakam apa nanti ni? Nak rakam apa ni macam ni?